tengah makan? Dah. Boleh tekan spot mak sikit lah. Nanti boleh. Kita nak bubun. Bubun nak power tu je. Ni banking tak pakai sport mode. Yalah tahu. Kita nak dapat nanti kita sport mode tu dah lurus. Oi, macam terbang tu. Ada kita terbang. Wow. Seronoknya roller coaster. Kita buat dalam 3 round lah. 3 round. Semua apa? Steady lah. Stable je. 98. Wah. 120 Jelas 120. Tadi berapa dah naik bukit? lebih kurang tu 120. 110 kata dia naik lah. Oh ya ke? Tak ada laju pun. Oh. Kilometer buat. 120 je lah. Ini sport kan? Oh sampai 120 je. Tak boleh, dia 140 je. 140 je. Kita try untuk ni. Sport pun untuk rasa pick up je lah. Oh ya ke? Try bateri kita. Nanti kita dapat lagi dapat seround je. Wow. Satu lagi ya. Okey. Macam ni kan speed dia. Abang memang pemandu. Sini dulu kita loncat. Ni kan. Habis. Oh okey. Kalau macam tu lah. Oh okey 140 je. Mesti seorang lah tadi ya. Oh. G-force. Berapa ni? 42 degree. Oh 42 degree. Jadi lagi kita bawa lagi laju lagi G-force lagi tinggi. Ya betul lah betul. Kalau kita bawa relax je kan. Dia macam gantung dia jatuh gitu. Okey. Tak biasa. Oh okey betul. Betul. Dia kalau orang tak biasa bawah lagi guling tu. Okey. Macam kita orang atas lah. Macam orang takut lagu railing ni kan. Kalau terus aku sini juga kan? Hanya media semua. Tengoklah media yang tak gambar kat semua sini. Kat sini. Jangan tanya bang, ada tak orang pernah? Faham lah.